Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam tutorial ICT bersama Cikgu Mi. Okay, so ini adalah panduan untuk kita menyalin sistem kasih settle. Okay, ini sebenarnya satu sistem pengurusan untuk aduan kerosakan. Okay, jadi kita make a copy dulu file ni. Okay, ambil masa sikit lah. Okay, file yang cikgu copy tu, okay, file ni, cikgu copy ni, okay, cikgu pindahkan dalam folder yang sepatutnya lah. Nanti kalau tak, cikgu tak jumpa nanti kan. Jadi cikgu tekan pada sini, okay. Cikgu tekan sini. Okay, cikgu pindahkan ke dalam, mungkin cikgu boleh buat satu folder ke, ataupun cikgu dah buat folder satu, cikgu pindahkan. Okay, kalau tak, cikgu pergi allocation, cikgu pergi my drive. Okay, cikgu create satu folder baru. Contohnya folder aplikasi. Aplikasi apa nama kan? Okay, contoh. Okay, dan cikgu movekan here ke move here. Okay, supaya nanti kalau cikgu buka Google Drive, cikgu boleh jumpa aplikasi tu senang. Okay. Okay. So sekarang ni apa yang cikgu perlu buat adalah, okay, pergi pada extension dan pergi pada app script. Okay. Okay, so sekarang ni cikgu deploy script ni, new deployment. Okay, yang ni tak payah usia apa-apa, cikgu deploy je. Okay, so cikgu akan diberi satu, cikgu kena buat authorization dulu untuk accept penggunaan Google Drive lah. Okay, authorization. Okay, select all. Kalau keluar select all, kalau tak tik lah semua Okay, continue. Okay, continue. Okay, so dia akan copy kita punya, dia akan publish kita punya web app. Okay, so sekarang ni cikgu dah diberi satu URL. Okay, URL ni adalah app cikgu. Okay, cikgu copy URL ni, cikgu boleh bagi, cikgu boleh letak dalam Google Drive cikgu ke, cikgu boleh letak dalam Google Site cikgu ke, cikgu boleh bagi dalam link Telegram ke. Okay, so ini adalah guru nak isi, guru nak tengok, guru nak mantau, cikgu gunakan site ni. Okay, buka site ni, dia akan buka sistem ni lah. So inilah sistem dia. Okay, ini kalau paparan desktop. Okay, kalau paparan dalam bentuk mobile, dia bentuk dia lain sikit lah. Okay, kalau saya kecilkan, okay, saya kecilkan ni. Okay, dia paparan mobile macam ni lebih kurang. Okay, ni paparan mobile. Okay, so sepatutnya kalau cikgu dapat, nanti cikgu akan dapat tak ada data lah. Ini okay, ini dummy data. Nanti cikgu dapat nanti yang kosong. Okay, so nak isi. Okay, macam mana cara nak isi semua, kita tengok dalam video satu lagi. Kita buat satu video. Okay, tak apa, saya ajar untuk setup dulu. Okay, okay, so saya nak paparan desktop Okay, so ini adalah paparan utama dia. Okay, ini semua laporan. Ini yang belum selesai. Yang ni, kita ada dua, ancaman kerosakan dan ancaman lah. Ancaman ni saya decide untuk apa. Contohnya ada binatang berbisa ke, ada lebah ke, ada ular ke. Okay, dia boleh laporkan pada pihak yang berwajib lah, bukan berwajib, pihak yang sepatutnya. Okay, so nak isi laporan, cikgu boleh klik pada laporan baru ni, nak isi laporan ni. Okay, letak dua gambar. Okay, lepas tu nanti laporan akan masuk dalam ni lah. Okay, contohnya laporan nak masuk. Ni belum selesai. Oh, sekarang ni tak ada. Sekejap, saya buka yang saya punya lah. Sekarang ni tak ada laporan. Sebab ni semua laporan daripada lama punya. Sekejap, saya padam. Okay. Sepatutnya cikgu punya app tu cikgu terima macam ni. Kosong. Jadi kosong, tak ada laporan lagi. Okay. Okay, jadi cikgu boleh isi, cikgu boleh ajar guru-guru sekolah untuk isi laporan baru. Okay, pilih nama lah. Nama ni nanti cikgu set up dalam sistem, cikgu boleh set up nama dia. Okay, Tony Stark, kerosakan kerosakan facility elektrik, lokasi blok 2, kelas 2 PA. Contoh. Okay, keterangan plug tercabut.
Okey, so cikgu ambil gambar. Okey, buka gambar. Okey, gambar pula. Kita gambar. Contoh lagi gambar dua lagi, gambar ni pula. Okey, hantar. Okey, once cikgu hantar cikgu punya laporan, admin, cikgu set nanti admin akan terima email tentang ada orang laporkan. Okey, tu notification lah. So letak email, nanti kita akan set macam mana cara nak letak email admin. Okey. Okey, so ini laporan yang keluar lah. Okey, so bila kita klik laporan ni, dia akan keluar dalam format macam ni lah. Ni logo sekolah tak set up lagi, nanti kita set up. Okey. Kita boleh print laporan ni. Okey. Okey, so untuk kita set up sistem ni untuk admin, okey, kita klik pada admin ni. Okey, letak password dia admin 123. Okey, login. Okey, so bila dalam menu admin, admin boleh respon. Kalau admin dah selesaikan, dia respon balik, selesaikan. Okey, nama admin. Okey, tindakan dia selesai kes. Okey, plug dah baiki. Okey, dan dia ambil gambar. Okey, dia hantar gambar. Okey, dah lap dah. Okey, update. Okey, so lengkap cikgu punya laporan. Awal report dan juga admin akan respon. Okey, so laporan cikgu ni akan masuk kepada laporan yang dah selesai. Dia bukan ni, okay, tak ada lah sini. Okey, dah selesai, akan ada sini. So kalau cikgu buka sini, cikgu boleh print lah report laporan yang dilaporkan oleh siapa dan direspon oleh siapa, dibaiki. Okey, cikgu cetak. Okey, so sekarang ni saya nak ajar cikgu macam mana kita nak set up admin. Tadi kita login admin. Okey, kita login admin. Okey, kita buka lagi sekali paparan ni, kita akan nampak tetapan sistem. So buka tetapan sistem, cikgu boleh namakan app cikgu ni apa benda nama dia. Okey. Okey, contohnya saya letak tu kasih settle, ataupun cikgu boleh kata e-aduan ke, okey, tak kisah. Okey, nama sekolah cikgu boleh rename dan letak warna. Okey, warna ni adalah tema tim ni. Cikgu boleh ubah tim jadi tim biru ke, merah ke, kuning ke. Okey, atas cikgu lah preference. Saya bagi cikgu pilih untuk customize dia. Okey, logo, kita ambil logo sekolah. Okey, ambil logo sekolah, simpan. Okey, so nanti dalam app ni nanti kita akan ada logo sekolah kat depan lah. Okey. Okey, so kita refresh balik. Okey, untuk data guru semua, cikgu buka Google Sheet tadi kan awal-awal tadi cikgu copy Google Sheet betul. Okey, cikgu update dalam ni data guru. Cikgu kena isi data dalam ni. Okey, cikgu kena isi semua data yang dalam ni. Okey, kalau dia adalah admin, cikgu letak nama, tak ada jawatan dia admin. Kalau tak, guru ke, AKP ke, tak kisah. Admin maknanya yang menerima laporan dan yang boleh respon. Kalau cikgu ada jawatan kuasa keselamatan ke apa ke, letak dia admin. Dan email dia supaya dia boleh dapat notification. Okey. Ini tak ada apa. Ini okey, laporan-laporan yang masuk tu dia akan simpan dalam ni. Kalau cikgu rasa nak delete ke apa ke, salah ke apa ke, cikgu boleh delete dalam ni lah laporan dia. Okey. Okey, so rasanya itu saja kot untuk panduan. Nanti cikgu boleh share link ni dengan guru-guru sekolah lah. Jadi itu saja lah. Ini cari laporan. Mula simple je. Okey. Selesai. Yang selesai dah selesai je ni. Cikgu boleh cetak. Okey. Okey, so semoga benda ni membantu cikgu, bermanfaat untuk cikgu. Cikgu sharekan kepada kawan-kawan lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.